Okey. Ni yang dah. Oh lah. Tak profesional. Ay, abang, kalau Tadi- cari bunny food sendiri jangan pakai bunny food adik. Ya, tahu. Tadi ada peluang untuk hidup kalau ada lawan serigala tu. Ih, habis tu kau pada mati aku tak bendi, aku malas juga lagi FIFA. Ya, tadi adik kalau adik buka chest tu, mungkin sebenarnya adik dapat Ih, I dah pakai revolver tadi. Alah, sebenarnya apa sayang. So, awak dah dapat revolver tadi. Revolver tu bukan diguna pun. Guna juga untuk lawan Tak, beruang. langsung tak guna. Satu pun tak guna. Habis tu macam mana kau nak lawan beruang? Kalau beruang cara dia lari je lah. Lari. Mesti pergi pukul-pukul je kat dalam saya. Itu sebenar. Apalah. Kalau abang pakai revolver, Abang, revolver dengan spare. Ada Tak, sebab abang nak travel dulu. Travel pula. Bukan apa namanya abang nak. Aku jumpa rumah tu. Okey. Alah, tadi abang dah selesai makan jenukit dia pun. Sorry sangat lah kat jenukit tu. F tu lagi penting. F? Nanti, Apa yang penting? Yang ni dulu. Yang ni lagi rendah. nanti kalau kau tolong dia, kau dapat trident macam hari ni. Oh, biasa je kot. Daripada hadiah yang jangan sediakan ketika dah tolong dia. Bateri ku 71. Kau diam. Nanti bateri ku jadi 1. Awal-awal aku nak dapat good set, bukan yang dapat bandage. Kenapa dia bagi bandage? Oh, dah ada kau kat situ. Kau nak besarkan dulu benda ni. Tolong besarkan campfire dulu. Abang tengah travel. Yeay, dapat. Weh, kenapa nak masak? Alahai. Malang tidak berbau. Tadi orang pecah khemah. Tak ada kot. Hai, campfire dah mati dah. Alamak. Aduh. Cuba buat sampai level 4 dulu. Tu senang level 6 dah terus. Besarkan map. Daripada itu tak salju. Jom. Store. Plan. Untuk apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13? Betul ke 13? Salah kira. Salah. Plan. Salah. Plan. Okay. Store. Ui. Ada deal ni. Tak boleh mati. Lari cepat. Campfire nak terbakar. Terbakar pula. Campfire nak terpadam. Ya. Alah, tak full. Sekejap. Oh, dah sebab tak full. Nasib baik tak full. Apa kau cakap ni? Bila kau nak kalau dah full sampai level 3. Nanti kau nak letak balik. Lepas tu level 3 pun ada sikit lagi. Memang sikit tapi tahan lama. Oh, ada masalah. Sikit lagi. Memang panas baran lah. Sekejap. Lagi satu lagi. Yes. Kau pergi travel dulu. Ada travel ni. Oh, tadi aku nampak macam adik dekat campfire. Salah nampak kot. Mungkin magic crafting tu yang adik. Pertama kali main flight tersebut. Wah, dia buat film macam tu. Oh. Ya Allah. Sikit weh. Apa ada bandage, jangan risau. Kena serang dengan apa? Tak, ada kena serang dengan apa? Segala je pun. Belum mati kan? Okay. Jangan mati dulu. Mahal sangat. Memang ada bandage, tapi satu je. Cuba kalau nanti. Mahal sangat fondasi ni. Menarik lah. Tapi lah, saya belum ada tu. Saya belum ada bunny food. Ingat kan ada bunny food dah. Tadi cari bunny food. tadi tengok komen ke?
Tak, maksudnya tak ada drive. Baca balik komen orang. Oh, macam tu. Pergi basuh baju. Siapa tak basuh lagi? Bye-bye belum. Kau dah keluarkan baju dah? Dah. Apa dah? Tadi kan adik hidup lagi kan? Kau buat tanya lah. Tak, abang rasa macam tak sedar hati. Tapi kalau I tak ada masuk, Abang tak sedar hati. Ha? Aduh, mi baba lah. Ini sate lah. Bukan, patutnya abang cik baba punya kan. Oh, Baba punya pula. Baba dah makan awal tadi. Ya, tapi baba tak ambil yang Sate tu. tu kena habiskan nanti. Baba pula itu tu. Memang tu. Sate. Ah! Ayo. Ha? Sini lah. Trader ni nak bunny food. Nak buat apa dengan bunny food agak ni? nak baju. Oh, baju. Ai. Tak apa. Tak. Kan? Tak. Trader yang bunny food tu macam macam pelik sebab bunny food. Dia nak buat apa dengan bunny food tu? Kaki arnab. Ha? Ai jangan travel jauh sangat sampai mati I bawa tu dah balik. Oh ya. Tolong lah campfire sikit. Ada buka suara Yelah. Oh. Dah lama dia buat suara. Daripada tadi tu. Tapi tak dengar. Dia nak kencing. Gabi kencing tu. Pos. Bazir kayu. Craft. 100 awak. Paling kuat. Paling mahal 50. Apa? Kalau Mati tak dapat sama, Mati kena pergi lah kelas kot. Kelas apa? Kelas berenang, kelas silat. Ha? Apa? Oh, tak. Itu apa? Keluar ke bawah ni. Tak sip lagi. Awak ni tak sip kau lah. Ya. Dah lah, hati karunnya dulu. Oh, ada prison. Ini prison ni. Okay. I found prison. Kejap ni. Memang kejap. Ush, hati. Okay, kejap. No, deal jangan. No. Deal, why? Dia lagi. Oh, I tahu. Sama 8 tahun. Ingat tak? SME tu. Kan? Tahu kan? Ya, tahu. Ada tak? Saya kena berapa? Tak tahulah, adik. Level 4. Adik, abang nak buat pagar shelf. Tapi abang tersalah buat. Oi, abang nak buat pagar shelf. Tapi abang tersalah letak. Dia terletak sini. Kalau I nak copy Cari besi banyak-banyak nak buat pagar shelf. oh, okay. Ya, itu saya ada. Itu tak banyak. Entahlah, yang banyak tu kayu. Kasih yang ku rindu. Kening rindu. Ha?
Katanya dapat revolver armor. Oh. Yes, dapat. Jadi 12. Kenapa kau? Parking je pun. Kena tampan lah kau. Dia tu dia dah bayar 300 bulan parking kat situ. Tiba anak bos datang parking kat pintu. Dia suruh dia lah sebab dia anak bos. Lepas tu dia geram cuba ada orang berparking dia. Dia tampan. Dia bilang 340 bulan. Sebab nak dapat yang kat pintu. Banyak yang dapat. Dia untuk apa? Malas. Ish. Ya, ada present lagi. Ish, boleh keluar tingkap. Mana adik Wait, dia dapat free. Present ke? Okay, belum buka. Present. Tadi senyap dah. Mahal kat ni. Oi, adik. Tak suara. Awak tak nampak adik. Ni entah. Tak tahu. Yang penting abang akan bawa balik harta berharga-harga. Padahal tak berharga. Iaitu minyak. Minyak ialah barang paling tak berharga. Alah, nak e-sports nanti ada deal. Harap deal tu kerja adik. Kenapa nyawa dia sikit Kenapa? I tengok abang hati karun ke? Oh, okey. Adik, I jumpa time flute Tak. Tapi tadi kat I jumpa I. Ush, aku fikir tak ada tau bandage kat sini. Sekejap. Oh, okey. Okey juga. Okey, dah 5. Dah 5/5. Dah full. Kan? Dia pun tak kenal kau ni tak apa. Dia kenal. Macam menarik. Dia kenal tu kawan abang dia. Dia nak melamar orang tapi tak kenal muka. Jom ya. Kita pergi makan. Mana boleh? Ya kan perempuan suci buat air. Mana boleh berduaan-duaan dengan lelaki? Kan Ustazah? Saya boleh stop tak? Saya tahu saya dah buat salah dekat awak kan? Tapi saya dah minta maaf. Kalau awak tak nak maafkan saya pun tak apa. Tapi awak tak perlu nak pilih-pilih saya macam ni depan orang. Saya balik dulu lah. Assalamualaikum. Ya. Alah. Dia Awak nak pergi kerja ni? Biarlah dia. Perempuan suci. Awak ada pendek tak? ada kenapa? Nak kena tegur langsung. I nak hold Oh. Bukan. Suka lah. Saya nak makan. Nak makan itu macam tawar. Nak pergi jalan pergi. Oh. Tinggal awak je banyak nanti banyak sendiri je. Lepas tu nyawa adik sikit. Oh, okey. Nah. Lepas jadi. Nah. Tak payah air kenyang. Kenyang bukannya lapar. Apa air dua? Air hot dah. Oh, dia mesti ngaya kita buat dia ni. Oh, dia balas dendam. Ya Allah. Tadi abang dapat bandage Sebab free. nyawa adik banyak sikit. Tapi kau tahu tak, mana boleh masuk klinik? Tapi kebenaran. Bos, kau dia aku lah. Dah jom aku lapar. Apa yang dia buat? Sini ya. Abang, mana ada kencing? Kaltis Oh, betul. Tak betul. Apa? Tak betul. Apa? Air tengok. Ya, air Malam beli nasi. Nasi merah. Apa? Mak dia. Yelah. Saya pening bidak ni mak. Mak cara keluar dengan Angah ada makan tak tu? Ya, ni. Oh, wow. Ni dah lebih dah ni. Tahu pula dia aku yang buat. Oh, dia tak pening pun. Dia balas. Dia balas. Jam je parking ni. Bukan hari-hari tu saya parking sini. Ni bos hari je dia buat
Datangkan sekali-sekali. Lah fulah. Pernah rasa susah. Sekejap. Sesekali rasa susah, apa salahnya? Saya minta maaf kalau saya menyakiti awak, tapi awak pun dah menyakiti saya juga. Hello? Kan? Ya, Sufi. Sekarang? Okey. Guys. Kucing ni harap. Tidak. Tadi ada orang masuk bilik saya. Rasa macam nampak Encik Anas dan Encik Adam. Encik Adam? Encik Adam yang bos baru kita tu? Yang kita nak pergi jumpa sekarang ni? Oh, dia tak tahu siapa. Ada apa-apa yang tak kena ke? Dia tak tahu siapa beli kereta. Saya rasa betul lah. Dia yang ambil parking saya. Are you sure? Habis sekarang nak macam mana? Sekarang ni saya nak masuk bilik saya je. Kalau tuan Hamid tanya, cakap saya ada Zoom meeting dengan klien eh. Alah fulah. Lapar ni. Kenapa bang? Tak ada apa-apa. Abang tu nak penuhkan kefaya sampai je level 5. Kening rindu. Tengok macam tu kat kereta dia. Banyak Dia tu pengganti Tuan Hamid. Alah, you are hungry. Yeay! Level 5. Yew! Okay, makan dulu. Masak lagi 5. Memang tak kan? Dah lah, abang nak kena kenyang je. Abang kena masak juga. Bentuk kefaya tu dalam macam kan? Betul. Sebab I tak tahu macam mana bentuk kefaya lagi 5. Okay, bagi kenyang sikit. Tak ada kenyang banyak pun. Menyesal kan? Masa buat. Yang Skip. Adik ada spare ke? Ada. Abang cuma ada revolver je. Tapi revolver Saya baru je habis Zoom meeting. abang boleh tembak kan? Saya nak kenalkan anak saya sekejap. baru nak kenalkan. Ada ni pun. Nampak tak? Sekejap. Mana kastil ni? Oh tu. Mana? Oh tu Tahu kastil ni. nama dia pun tak tahu kan. Ya. Saya kenalkan Ish, kacau. punya anak saya. Kacau. Okey. Sekejap. Pakai revolver. Woi. Dia datang macam urusan penting. Apa? You guys dah kenal macam dia? Macam mana Adam tahu nama dia? Yalah, Adam nak kenal siapa pekerja terbaik Satu hari satu kali cukup lah. Aku register je. Mia. Sekejap. Dekat sini semua orang panggil saya Mia. Senang sikit. Mana dia? kan? Tapi yang minat tu Hilang dah kastil tu. lebih manis dan lebih Islam. Mana kastil tu? Sesuai sangat. Tahu? Oh, sangkut punya. Hahaha, sangkut kat perigi. You think kalau dia boleh awak? Tak, abang lawan kastil. Nampak ke? Tak. Tapi sebab I dengar abang cakap. Aduh, lemahlah kastil ni. Saya pun Tapi memang abang pakai revolver. Tak payah dia. Dah jauh dah terdekat campfire. Tak sabar sangat. Anda buat apa? Abang ada satu lah kefaya. Oh, ada satu Oh, adik bunuh ke? Gaduh ni. Kan, Orang I dia belum kan gaduh. suruh lagi. Okay dah. Wait. Alright, see you later. Belum. Cik, jangan apa sikit. Ayah. Ush. Oi, gila. Ni duit abang. Yeay, duit abang. Alah, ada lah. Dah ambil? Ada Kereta yang ke? Kereta ke? Abang, yang terletak ada. Siapa? Adik, tak mana lagi 2? Ni tempat abang tengok ni. Yang tadi dengan anak Sana. pakai siapa? Jauh sana. Nampak Abang, macam mana awak dapat labu? Labu? Abang tak dapat. Bukan abang punya. Jangan. Dan bukan abang. Awak tanam. Bukan abang tanam. Memang dia ada sendiri. Kenapa ada Shopee ni? Sama. Aku pun orang beli 300 Oh, ringgit. saya dah ceritakan semalam. Dengar kan? Tu saya tak puas hati. Kau tu tak ada hantu. Kau nak bakar kastil tu? Nampak. Ya, awak kecil-kecil. Abang nak penjaga tak? Tak. Penjara yang tak ada duit. Tak nampak. Sebab abang tu kan tak travel dia tadi. Abang, api macam nak sikit weh. Sekejap.
Asikah tu kan. Sesuai sama dengan Azhar. Ada F minta pertolongan kat sini. Lihat kat ni. Oh. Nampak tapi malas tolong. Azhar saya tengok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Saya ibarat Korang kenapa banyak sekali bini tu tak buat ni? Janganlah benda. Ini pada rumah. Dia jual pokok. Pokok yang potong-potong tu dia jual. Bini cakap bukan Tapi dia nak Pak, buang. saya tanya dengan Azhar. Azhar dah setuju sama. Lagipun bang, hujung minggu ni makcik dengan pakcik Anita nak datang tu. Akhirnya ada dapat juga spare. Jam sekali. Sebab cacing-cacing kat jual kan? Senang je lah makan still. Macam yakin saya. Kalau ada cacing dalam batu pun boleh Saya makan. yakin tak nak buang. Kejap, mana yang fire? Ada apa logo? Oh ya? Orang yang beli ni pun orang yang saja support dia. Glitch ke apa? Sebab Oh, ada apa, ada apa? Tengok dia jual batu. nampak Mungkin sebab ada dekat weh. Batu tu bagus juga. Batu sungai. Yalah. Buat buang perut. Ada kayu tak? Abang nak bagi level 6. Tak ada. Tak ada. Dia dari kabis yang sama dengan aku masa kena Oh, kena pasal. dia cakap Ana. Kalau dia pakai nikah, macam mana kau nak buat muka dia? Dah dia tutup muka kan? Masa dia semakin aku tu, lepas dia nikah, dia buka nikah dia untuk ikat muka aku. Dan aku ingat, aku satu-satunya lelaki yang pernah nampak muka dia. Tapi sekarang ni aku tak faham kenapa dia berubah. Ya, mesti ada sebab kenapa dia berubah. Aku dah tanya. Dia tak nak beritahu. Tapi dia cakap yang semua ni salah aku. Mungkin betul salah kau. Tapi aku tengok dia lemah lembut, sopan santun, ayu. Kau nak beritahu apa yang kau dah jatuh cinta dengan dia lah. Kau tak salah kan? Tak salah. Tapi kalau aku boleh tak nak, apa tak lagi kau? Atau kau tanya, dia dah dijodohkan dengan ustaz yang baik, beragama dan wali. Kau macam ni. Itu slow sikit. Bukan macam kau. Kau macam kau. Aku okey. Dia reject kau tak bermaksud dia reject aku. Aku okey ke tak nak? Jadi kau nak cakap yang kau nak try dia ni. Aduh, abang nak bagi level 6 ni. Man, the best man ni. Belum. Kan nak nak. Okey, dia tengok. Kalau boleh terbang pokok besar ni. Memang. Ya aku dapat. Oh dapat. Macam bantal. Suka tengok lah. Senyap lah adik. Alah dia ni kacau. Sama-sama. Saya boleh bawa anak je. Tak apa. Awak boleh balik. Why you disturb me? Ha? Balik ke fire tu. Yelah. Masa macam kan dia ni kacau lah. Kursi ni pun kacau. Ada macam tahu. Oh, patutlah hilang. This is my house. Not your house, okay? Dah, abang dah punya kalah nak buat level 6 ni. Penat dah. Abang nak saya terkarun. Oh, apa wolf? Apa wolf? Apa wolf? Bos sekali. Headshot. Abang. Oh, abang. Abang air mati bang. Dia mati? Ha. Sekejap. Tu Fuzzy tu. Tak ingat apa ni? Oh, ni kastil. Itu bukan Castis lah. Itu elf. Oh, ya? Yeah. Tu. Cepet. Ada pendek. Dekat situ ada Alpha Wolf. Oh, Alpha Wolf. Kejap. Sabar. Tak, awak tak lari lah. Nanti abang lapar. Tunggu je lah. Hati-hati situ Alpha Wolf bapak banyak weh. Bapak banyak macam mana ni? Apa Orang nampak? beli kot RM9.9. Alah, adik ni. Alah, adik Oh ni pula. iya. Bukan. Awak dah kata dah. Kalau tempat yang bahaya tu adik elak. Kalau adik tak ada senjata kuat. Tapi ada senjata kuat. Oh, apa? Spare. Spare tak senang ke nak kalahkan Alpha Wolf? Alpha Wolf dah senjata yang ada apa? Kalau kita serang Alpha Wolf macam spare, ibarat kita pukul, ibarat macam kita serang anjing wolf pakai All X. Jauh. Kat mana ni? Jauh sangat ni. Abang tak travel sampai sini sebab abang Sebab tadi, sebenarnya I tak cik kahwin. abang kan tadi buat campfire. Ui, banyak gila Alpha Wolf. Macam mana nak lawan? Tapi memang dia punya tempat. Sekejap. Abang nak cari spare. Mana tu ada spare kan? Ya bang, kat situ duit-duit tu jangan ambil Allah.
Ataupun abang, Ambil separuh. abang ambil oh, ada pendek. Sekejap. 1, 2, Kita tu ngam-ngam. 3, 4, 5, 6. Oh ni Okay. Dah okay kan? Sikit. Atau abang ambil je semua. Tapi dengan syarat semua duit tu abang kena guna untuk tolong elf tu. Cik Lia. Abang ada ni. Eiffel. Sekejap. Masa sekarang abang lapar. Macam mana nak tolong? Puasa hari ni. Awak kasih dekat Indah yang tu. Cari je lah makanan kat luar tu susah. Oh, Sekejap. Kau ni apa ya kau takut sangat dengan apa wolf tu? Bukan. Apa takut dengan apa? Oh, dah ada rifle. Sekejap. Baik. Tak nampak. Abang, ataupun lagi satu. Good morning, Cik Adam. 30 peluru. Okay. Sekejap. Macam mana nak guna apa wolf ni? Sekejap. Saya tak ada masa untuk explain semua ni sebab awak. Abang, apa wolf tu tak ada. Cuma sekarang ni saya nak. Abang, kalau ada bandage kat tepi ada tu abang ambil tahu. Itu bandage ada. Sekejap. Saya sebenarnya tawaran. Kau bunuh. Apa yang kau takut sangat? Tak. Lah abang salah. Biarkan yang adik. Tak. Abang salah. Tadi abang ingat nyawa abang yang sikit. Apa wolf ni kacau lah. Ui, banyak sangat. Ui, mati. Tak apa. Oh, adik! Sprint! Kenapa awak suka hati rosakkan? Macam mana adik? Sebagai bos awak tahu kan saya boleh potong gaji awak untuk ganti rugi balik Ya perusahaan Allah. kerja saya. Sekejap. Alamak. Ada deal. Saya rasa kalau Sekejap. orang lain Abang revive adik dulu. Dato' beritahu awak keluar dari parking tu tau. Saya bayar Sekejap. untuk parking tu. Bukan Netflix. Aduh, kau apa wolf kat situ. Okay, selamat. Mulai bulan depan free. Company yang bayar. Macam mana? Tak payah. Saya tak nak pun. Saya boleh. Masa ada apa wolf? Awak ni memang degil kan Amina? Kenapa tak boleh dipanggil saya Amina? Memang. Amina tu. Tak apalah. Tenang. Amina. Dan saya takkan panggil awak dengan nama lain.